Assalamualaikum semua, selamat datang lagi ke channel saya. Malam ini, lepas balik dari jalan-jalan di kota Tua Lijang, kami pun kemas-kemas. Beg-beg kami tinggalkan di hotel ini. Bawa yang penting sahaja kerana hendak naik ke Gunung Jet Senoh atau Pergunungan Yulong yang terletak lebih kurang 20 ke 30 km. Kami menunggu pemandu pelancong yang kami tempah dari pengurus hotel kami tinggal dalam 20 minit juga. So far we will ask the feedback. Akhirnya dia tiba, pemandu wanita yang agak ramah dan di dalam van dia sudah ada 4 orang pelancong tempatan yang lain. Van ini kecil sahaja tetapi bagi Kai okey lah, tidak boleh nak komen. Di dalam perjalanan kami berhenti untuk ambil baju tebal yang dibekalkan bersama pakej yang kami ambil. Salah seorang pelancong tempatan ialah wanita dari Shanghai yang fasih berbahasa Inggeris dan meminati Sheila Hamzah, maka senanglah kami untuk berkomunikasi dengan pemandu pelancong. Setelah dalam 45 minit kami sampai ke kaki pergunungan peranginan Jet Snow Dragon Mountain ini. Ketinggian di bawah pergunungan ini adalah dalam 3,500 meter. Kami kena berjalan dari tempat letak kereta ke stesen bawah pergunungan ini untuk mendapatkan bas yang akan membawa kami ke stesen kabel kar dalam setengah kilometer juga. Sudah terasa juga keletihan berjalan di dalam ketinggian 3,500 meter ini. Pada masa ini dalam pukul 10 pagi, kawasan pergunungan telah mula berkabus, tidak nampak puncak-puncak pergunungan. We reach the cable station. Akhirnya setelah berjalan dalam 10 minit kami sampai ke stesen kaki gunung. Ada museum pergunungan Yulong di stesen ini, tetapi kami tidak sempat masuk kerana tergesa-gesa untuk beratur mendapatkan bas yang akan membawa kami ke stesen kabel kar yang terletak dalam 3 km menaiki gunung dari sini. Di stesen bawah kaki gunung Yulong ini terdapat macam-macam kemudahan serta kedai-kedai makanan. Memang di China ini, dia orang mana-mana pusat pelancongan akan komersialkan sepenuhnya. Pemandu pelancong ini menerangkan jadual pergerakan kami. Kumpulan van kami berpecah. Kami naik ke gunung dahulu, kerana tiket jadual kabel kar kami awal, dalam 10:30 ke 11, sementara yang lain akan naik kemudian. Tak apalah, asalkan kami dapat naik ke atas. Pelancong tempatan mereka ramai. Sekarang ini low season, maka tidaklah seramai masa minggu cuti umum awal bulan 10 ini. Untuk naik bas pun kami kena beratur juga. Akhirnya setelah beratur selama 15 minit, kami menaiki bas dan menuju ke stesen kabel kar atau di sini dipanggil rope car. Ini adalah ruang menuju ke kabel kar. Kami beratur tidak panjang untuk naik kabel kar. Mungkin tadi dia orang sudah queue masa tunggu bas. Kabel kar ini lebih 1 km juga panjangnya atau dalam 15 minit lamanya. Dari ketinggian 3,500 meter ke 4,500 meter, dalam 1,000 meter menaik. Dapat saya melihat perubahan tumbuhan atau vegetasiun pergunungan dari satu paras ke satu paras sehingga kawasan yang berbatu-batu macam di atas Gunung Kinabalu, yang mana saya pernah mendaki pada tahun 2015 dahulu.
Di bawah saya lihat ada anak tangga untuk menaiki gunung ini. Mungkin ada pakej mendaki gunung Yulong ini, tetapi dengan anak-anak tangga batu di bawah itu, saya rasa pendakian sudah tentu tidak mencabar, lebih kepada cabaran enduran atau ketahanan fizikal dan mental. Akhir bulan Oktober ini salji tidak berapa lebat sangat, mungkin bulan Disember, Januari masa musim sejuk nanti akan lebih tebal salji. Suasana cuaca alpin ini memang amat menakjubkan. Untuk kami yang tidak mampu untuk ke pergunungan Everest, pemandangan ini amat menakjubkan. Akhirnya kami tiba di stesen atas kabel kar dan keluar ke arah platform utama untuk meninjau suasana di pergunungan Yulong ini. Terdapat pameran gambar-gambar pergunungan Yulong ini. Pergunungan ini dari 4,500 meter hingga ke 596 meter. Dan terdapat 13 jajaran punca, macam bentuk belakang dragon, sebab tu dia orang panggil Jet Dragon Mountain, nama komersialnya. Pada masa ini badan saya sudah rasa tidak sedap, kerana tenaga atau paras energi saya tiba-tiba menurun, saya takut saya mengalami kesakitan ketinggian atau altitude sickness. Pernafasan saya juga tidak berapa baik. Jam saya juga menunjukkan kadar denyutan jantung dan oksigen level saya menurun sangat. Saya cuba memperlahankan pergerakan. Mungkin sebab saya tidak mengambil sarapan pagi atau gula yang kurang. Terdapat seorang pelancong Cina dari Malaysia datang kepada saya dan menasihatkan saya mengambil air Coca-Cola. Anak saya beli dan apabila saya minum tidak sampai 2 minit, tenaga saya terus bertambah baik dan saya boleh meneruskan berjalan. Mungkin paras gula saya rendah sangat, saya pun tak tahu, tapi Coca-Cola membantu saya dengan kuasa Allah. Cuaca di atas pergunungan ini boleh berubah bila-bila masa sahaja. Saya lihat sekejap terang, dan sekejap angin datang dan kabus menutupi puncak-puncak di sekitar platform perlancongan ini. Saya boleh bayangkan cabaran pendaki-pendaki pergunungan Everest. Checkpoint atau platform utama di stesen kabel kar ini dalam 4,500 meter, lebih tinggi dari Gunung Kinabalu yang saya daki dahulu, tetapi saya tidak bangga sangat naik gunung ini kerana tiada usaha memanjat gunung macam cabaran mendaki Gunung Kinabalu. Saya meninjau-meninjau di kawasan pinggir-pinggir di sekitar stesen kabel kar ini. Melihat pemandangan di bawah yang amat menakjubkan. Di samping itu saya boleh pastikan yang saya betul-betul fit untuk menaiki tangga-tangga platform untuk ke atas, di mana kita boleh menaiki tangga ke paras 4,570 meter atau kenaikan 70 meter, dan jika kuat boleh ke platform 4,680 meter. Saya rasa saya cuba ke paras 4,570 meter pun sudah cukup. Lagipun kami kena turun cepat untuk ke aktiviti seterusnya. Setelah isteri dan anak saya puas berselfie, saya pun mengajak mereka untuk mula menanjat tangga untuk ke atas lagi. Terlanjur sudah sampai sini, rugi kalau tidak cuba naik ke atas. Sekurang-kurangnya set rekod ketinggian 4,560 meter ketinggian yang paling tinggi kami boleh capai dalam kehidupan ini. Cuaca sentiasa berubah-ubah dengan pantas, sekejap terang, sekejap angin dan kabus datang, secara tiba-tiba. Inilah cabaran pendakian gunung-gunung yang tinggi, yang menepasi 4,000 meter. Kami mengalaminya pada masa ini. Kalau anak saya yang bernama Irfan ada,
Mungkin dia akan pakai t-shirt sahaja di sini, kerana dia selalu merasa panas sahaja. Ketika menaiki tangga-tangga ke atas ini, kami sentiasa berhenti untuk mendapatkan oksigen dari oksigen can yang kami bawa. Bila di ketinggian melebihi 4,000 meter, bergerak sikit sahaja kita sudah rasa lemah atau letih kerana oksigen yang nipis. Kami juga berhenti untuk mengambil gambar dan menikmati suasana yang susah untuk kita temui, ialah berapa kerap sangat dalam hidup kita boleh sampai di ketinggian melebihi 4,000 meter sebegini. Saya pun heran bagaimana isteri saya boleh kuat bertenaga bila di ketinggian sebegini. Memang ratu naga betul isteri saya ini. Kami meneruskan mendaki anak-anak tangga platform kayu ini menuju ke atas. Target kami ialah sampai ke 4,570 meter sahaja. Kenaikan 70 meter pun sudah cukup. My oxygen. Saya rasa dah macam masuk ke dalam bangunan theme park pula dengan ada musik-musik dan pengumuman di speaker. Naga. Mama Ratu Naga. Ini adalah platform persimpangan untuk naik ke 4,600 meter lebih, iaitu platform paling tinggi untuk pusat ini, atau balik ke bawah hingga setakat 4,560 meter sahaja. Setelah menghidu banyak oksigen can, kami memutuskan untuk ke setakat 4,560 meter sahaja dan turun ke bawah. Jangan paksa diri kita. Turun Nana. Boleh. Sekejap.
不要大人打的。可以挂了，我们要继续往前走。穿戴自动型号，这个我们是更好，与学习干扰是马小时的，为了安全及快速接到普通人，一般要好好实践，谢谢合作。尊敬的各位游客，玉龙雪山冰川公园区 Inilah mercu tanda ketinggian paling tinggi kami boleh sampai 4.576 meter. 请根据自身身体状况，这而行，切勿长时间游览停留，这还在。严重高等法律或意外事件。亲爱的游客朋友， Kami pun beratur untuk ambil gambar, tanya ketinggian ini. Orang Cina tanah besar China ini kalau tidak cakap memekik, memang tidak sah. 请勿观看自动信号进入。亲爱的游客朋友，您好，冰川公园。 Kami pun mula menurun anak-anak tangga menuju ke bawah, iaitu ke stesen kabel kar. 我跟你讲，国外的未成年就开始出门旅游了。 Ini isteri saya, dia Ratu Naga Gunung, kuat betul dia di atas gunung, Alhamdulillah. Ini ialah saya, perlahan-lahan saya turun anak-anak tangga, kerana saya telah ditinggalkan oleh isteri dan anak saya. Ini ada satu lagi platform untuk berehat sebelum sampai ke platform stesen kabel kar. Di sini bolehlah duduk dan ambil gambar, dan ada playground di platform ini. Kami pun berehat lagi di platform ini. 玉龙雪山冰川公园景区为湖滨景区，为了您有安全的驾车，游览过程中请勿低估，请您快步爬登山车，请勿开登山机，请勿发现困难，请勿忽略可以进去拍吗？安全游览，太酷了，太酷了！谢谢您配合与支持。给他们买几个长的红薯下去吧。可以了。 Duduk dan menikmati pemandangan ciptaan Allah dan juga melihat gelagat pengunjung. Sambil itu boleh ambil gambar dan main salji. Betul. Orang belakang mama. Menjadi kanak-kanak riang ria bermain dengan ais kepal salji. Okay, let's go. Let's go, go. Come. Ada orang belakang, ada orang. Okey lah. 中，请勿熄灯，请您爱护环境卫生，请勿乱扔垃圾，请勿翻越护栏，请勿翻越警戒线，安全游览，文明出行。 Nah, makan sneakers. 与支持。 Makan sneakers. Terus makan sneakers. Ada masanya kita rasa macam nafas kita kurang oksigen. Di samping itu sekarang sudah pukul 1:30 tengah hari,
kami tidak makan apa-apa pun dari keluar pagi tadi. Kami pun bergesa-gesa untuk turun ke arah stesen kabel kar untuk turun ke bawah. Tengok apa ada yang boleh dimakan. Di platform kabel car station ini, seperti biasa orang ramai, kerana ada yang baru sampai, ada yang duduk sahaja di sini tidak larat untuk berjalan ke atas dan ada yang macam kami hendak turun ke bawah mendapatkan kabel kar. Kami menghabiskan saki baki oksigen ken kami di dalam kabel kar semasa turun. Kami ingat ada yang kami hendak simpan untuk bawa ke Shangri-La. Shangri-La pun tanah tinggi dalam 3,500 meter. Tetapi rupanya bila naik keretapi, kita tidak dibenarkan bawa oksigen ken ini. Shangri-La pun kurang sini ke tak? What do you think about the trip? Marvelous. Be back. Sampai di bawah, kami dapatkan bas dari stesen kabel kar ke pusat pelancongan Yulong dan kami WeChat pemandu pelancong kami. Dia bawa kami ke tempat makan di dalam kompleks pelancongan ini. Buffet termasuk dalam pakej kami, tetapi sebab last minute, kami tidak dapat pesan yang halal. Kami hanya akan minta air panas untuk sediakan makanan retut yang kami bawa dari Malaysia. Selepas makan sudah hampir pukul 3 petang, pemandu pelancong membawa kami ke stesen bas untuk ke Blue Moon Valley atau Lembah Bulan Biru yang mana air jernih dari pergunungan Yulong ini mengalir dan membentuk tasik, air terjun dan anak-anak sungai yang jernih. Bas disediakan ke Lembah Bulan Biru ini dan mengambil masa dalam 10 minit ke sana dari pusat ini. Ini dia Blue Moon Valley dari atas stesen bas garis miring memang cantik dengan airnya yang hijau menyegarkan. Kita kena berjalan ke bawah dalam 300 meter untuk ke tasik dan anak-anak sungai di bawah. Air ini mengalir datang dari salji pergunungan Yulong. Terdapat banyak batas-batas tasik di sepanjang lembah ini. Tetapi kami tidak ada banyak masa. Hari sudah lewat dan kami juga kena balik ke Lijiang untuk mendapatkan tiket keretapi ke Shangri-La pada malam ini juga. Kerana kami tidak lagi beli tiket tersebut, cuma tawakal sahaja harap tiket masih ada. Tasik-tasik di sini tidaklah dalam sangat, dalam 1 atau 2 kaki sahaja kedalamannya. Hanya takungan untuk mengalir keluar ke bawah. Ada tingkat-tingkat air terjun yang cantik di lembah Blue Moon ini. Saya tengok air terjun ini macam made in China sahaja bukan semula jadi, entahlah. Tapi pemandangan pergunungan Yulong di belakang memang cantik amat. Isteri dan anak saya puas berselfie. Saya cari tempat yang tidak ramai orang untuk solat. Akhirnya dapat di hujung tasik ini menghadap ke air terjun. Mesti orang-orang China ini ingat saya sembah Tuhan air terjun. Memang betul saya sembah Tuhan yang menjadikan air terjun dan segala yang ada di alam ini. Dia orang tak kisah pun, sebab kebanyakan orang China tanah besar ini, memang tidak ada agama tertentu.
waiting for the Setelah 1 jam di Blue Moon Valley, kami pun mengambil bas balik ke pusat peraninan Yulong dan menunggu agen kami untuk bawa kami pulang ke Lijiang. Di sepanjang jalan saya lihat banyak spot-spot cantik untuk bakal-bakal pengantin ambil gambar berlatar belakangkan pergunungan Yulong yang cantik. Jam sudah hampir pukul 6 petang. Kami kena ambil backpack yang kami tinggalkan di hotel dan segera ambil Didi untuk ke stesen keretapi. Tiket yang ada hanya pada pukul 9 malam sahaja. Kami menunggu dari pukul 7.30 malam ke pukul 9 di stesen keretapi Lijiang. Minum-minum kopi Lijiang dan makan roti untuk makan malam kami. Perjalanan dari Lijiang ke stesen keretapi Shangri-La dalam 1 jam lebih sahaja. Sampai di stesen keretapi, keadaan sudah gelap. Didi pun susah sikit untuk dapat, kerana Shangri-La ini bandar kecil sahaja. Cuaca di Shangri-La bawah 10 degree Celsius, agak sejuk juga. Akhirnya setelah menunggu Didi selama 20 minit baru kami dapat kereta. Didi membawa kami ke hotel butik penginapan kami di dalam kota tua Shangri-La. Nasib baik hotel kami tidak jauh dari jalan besar. Silakan ni. Penjaga hotel masih belum tidur, kami sendiri mendaftarkan nama kami di telefon bimbit penjaga hotel ini. Setelah masuk ke bilik, kami bersiap-siap untuk tidur terus kerana keletihan dan kesejukan yang aman. Nasib baik di setiap tilam katil kami ada pemanas, kalau tidak keraslah kami kesejukan. Jumpa lagi di hari esok bagi mengetahui pengalaman kami di Shangri-La. Jumpa lagi.